Kamu tak patut, tak patut berhibur, tak ingat yang fardu. Solat lewat waktu, baca Quran pun tak mau. Jangan jadi macam tu, ini tak membantu. Jangan jadi macam hantu, jangan jadi macam hantu. Macam hantu. Hehehe. Assalamualaikum dan selamat petang semua. Kembali kita dalam Real Conversations with Anita dan hari ini berkolaborasi bersama Tenang is Good. Dan saya Anita Abu Bakar, host anda dan juga Presiden Miasa Malaysia, sebuah NGO kesihatan mental di komuniti. Dalam episod kita hari ini, kita nak membincangkan suatu topik yang sangat dekat di hati saya, iaitu menyelusuri tujuan kehidupan dan kesejahteraan mental. Dan kita hari ini saya nak memperkenalkan The Helmies bersama dengan kita, tuan-tuan dan puan-puan. Kita ada Heliza Helmi dan juga Hazwani Helmi. Assalamualaikum. Apa khabar? Lama nak berjumpa ni. Ya Allah, sibuk benar nampak gayanya. Tapi Ika just nak cakap, Ika sangat proud tengok Miasa sekarang sangat berkembang maju sampai kan ada terlibat dalam banyak-banyak projek dengan Astro. Betul, macam, Alhamdulillah. Masya Allah. Thank you so much. Itulah rahsia berkat korang punya sokongan juga. Masya Allah. Alhamdulillah. Tapi itu mungkin rahsia awet muda maknanya berkembang maju, berkembang awet muda di situ. Korang yang macam tak grow ni. Awet muda dua-duanya. Masya Allah. Amin. Alhamdulillah. Jadi Ija dan Ika hari ini mungkin sebagai permulaan, seperti biasalah kita nak kongsi sikit projek-projek, usaha terbaru Ija, Ika, apa yang sedang dilaksanakan mungkin. Okay, kita bagi adik kita. Bagi adik. Tukar. Okey, boleh. Adik. Setakat ni Alhamdulillah lagu tajuk You're Not Alone tu Alhamdulillah dah release. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan dalam masa sama ni juga tengah ada buat program hosting lah di TV Al-Hijrah. Dan insyaAllah sekarang ni tengah ongoing dengan Kak Ija juga shooting drama terbaru. Tajuk dia Fairy Puasa Ke. So memang kita shoot ni Fairy Puasa Ke? Dia cerita komedi, cerita pasal lelaki ni dia nama Fairy ke? Nama Fairy, tapi nama bukan Fairy kapal yang kat pergi Langkawi tu. Itu lain. Tapi nama sebenarnya Faris. Cuma dia macam nama glamour lah. So karakter dia ni dia jenis yang macam asalnya dia berlakon jadi lelaki lembut sebab nak dapatkan publicity tu. Tapi sebenarnya dia lelaki normal je. So to the point dia jumpa Zara, which is watak Ika, anak kepada ustaz di tahfiz tu. So dia pun rasa macam nak mendekati agama lah. So Zara ni jadi asbab je lah untuk perubahan dia. So insyaAllah drama tu kita shoot bulan Ramadan tahun ni dan akan disiarkan tahun depan punya Ramadan. Tapi drama tahun ni yang bulan Ramadan yang kita shoot lalu akan keluar juga, iaitu tajuk Iqbal. So Hazwani juga leading. So dua-dua drama ni di leading. Masya Allah. Rezeki Ramadan tu. Alhamdulillah. Betul. Masya Allah. Ramadan tahun depan dah dapat rezeki sekarang. Masya Allah. Ija pula macam mana? Sama juga. Tapi disebabkan leading tak kalah dua leading kan. Tapi saya haraplah producer boleh menghasilkan watak yang dua heroin terus ala-ala supaya adil dan sama. Mana tahu lain dari lain. Betul-betul kan. Dan kekal kami adik-beradik je lah. Tapi Ija selaku kakak lah melihat orang kata progress adik ni macam mana tu. Sebab Ika kan selalu kata Ija selalu kata Ika ni the talented one. Betul. Walaupun Ija pun talented, multi-talented sebenarnya. Masya Allah. Multi mungkin muatai yang saya perlu pasal. Masya Allah. Tapi Hazwani dia daripada kecil sebenarnya dia sangat talented sebab dia boleh buat beatbox tau. Betul. Sebab daripada umur berapa kan bila kita menyanyi ni, dari mana datangnya bunyi puncikat macam macam tu. Rupanya dia dah belajar daripada kecil talented untuk daripada mulut dia. Jadi memudah cara bila kita buat ceramah dia jadi music untuk kita. Betul. Background. Lepas tu dia pula memang jenis yang macam suka juga dalam bahasa Inggeris dia. Betul. Dia boleh copy bahasa-bahasa lain. Betul. That's why Disney. Saya mendengar. Betul. Lepas tu berlakon tu memang boleh. Memang Abah pun cakap kalau dia bercakap ni memang suara solid. Dan yang bagusnya adalah dia follow. Bila kita suruh buat apa-apa dia ikut. Akur. Akur lah ya. Samit nak watak. Kalau tak mungkin kita laluan dah jadi berbeza. Tapi disebabkan dia dengar cakap dan Mama Abah pun sama-sama memang support. Support system tu sangat bagus. Alhamdulillah together. Dan kita pun suka tengok sekarang ni dia memang fly high dan saya fly without wings dah sekarang. Tapi sebenarnya dia benda ni takkan terjadi kalau tak ada sokongan. Sebab Kak Ija bersabar. Sebab biasa kita remaja mesti akan ada fasa-fasa yang Masya Allah. So kesabaran Kak Ija yang
tak berhenti menyokong adik dia nak mendidik tu. Saya harus mengakulah kesabaran tu. Sebab dia punya tapi exemplary sebenarnya Ija ni. So you dah set macam role model untuk Ika follow sebenarnya. Betul? Betul. Dan sangat pressure waktu tu sebab daripada kecil. Sangat pressure. Mama cerita, bayangkan waktu tu kita orang kecil, Mama cerita, Kak Jah dulu darjah 5 nak hadap SPM. Darjah 5 dah bangun awal pagi study. Allah Akbar. Betul. Sebenarnya Kak Jah daripada dulu ni memang example yang baik kan. Saya adalah struggle, dia talented. Maknanya saya kena study darjah 5. Dia tak payah study pun boleh score. Betul. Dia ada kecerdikan dia lah, Allah bagi. So you rose to the challenge lah kita panggil. Alhamdulillah. Okay. Rise to the challenge. Okay, jadi kita nak masuk lah mungkin dalam tajuk perbincangan kita hari ni. Tapi kita nak tengok balik sebab yalah, Ija seorang yang orang kata very bubbly, sangat cheerful. Nampak macam tak ada cabaran. Nampak macam semua okay. Jadi mungkin kita nak belajar sikit lah, macam mana Ija punya pembesaran daripada kecil, zaman kanak-kanak. Mungkin what was memorable dan apa pengalaman yang mungkin membentuk peribadi Ija hari ini, atau membentuk orang kata Heliza Helmi hari ini. Ya, soalan itu memang sangat. Tapi soalan tu best. Ika curious nak tahu. Panggil Mama dengan Abah. Betul. Sebab mereka memang akan paling ingat memori paling tahu kan. Tapi apa yang Mama cerita bila beranak, dah beranak. Dah tahu dah akan panjang cerita ni. Bukan sama tadi kan beranak tu. Hari pertama beranak. Dah ada cabaran dah. Cabaran. Iaitu suara kuat. Menangis di seluruh hospital. Jadi berkumandangnya sangat dahsyat. Jadi waktu tu makcik menyanyi tu kan? Ya tak tahu dari kecil mungkin menyanyi tapi lagu tangisan lah. Yalah, betul. Masya Allah. Jadi makcik waktu tu dia ambil nak jaga Heliza Helmi ni seminggu. Dia kata tak apa mak, aku jaga anakmu seminggu waktu tu. Jadi mak pun dia okey lah kan. Tapi lepas tu selepas seminggu dia kembali. Dia kata tak tahan sebab terlalu kuat suara dia. Memang waktu tu jenis macam sangat cengeng. Mungkin sebenarnya tangisan tu adalah untuk bercakap tapi tak ada perkataan yang boleh diungkapkan. Tak ada vocab lagi. Tak ada vocab lagi. Jadi sampailah bila dah boleh bercakap, dah umur 5 tahun. So waktu umur 5 tahun tu tak tahulah Allah anugerahkan otak macam mana. Jadi fikir macam aku kena tolong keluarga aku. Dalam umur 5 tahun macam mana aku nak cari. Sebab Abah kerja polis. Gaji Abah dalam 200 lebih je untuk tanggung beberapa orang anak kan. Jadi kalau kita orang makan mi segera pun belah 4 macam tu, memang sangat jimat lah. Waktu tu fikir macam ada tabung lepas tu simpan tau. Niat memang untuk membantu keluarga, nak bagi keluarga dengan insyaAllah kira macam senang. Lepas tu jenis yang memang suka bercakap. Jadi bila Abah masuk dan Mama dengan Abah hantar pergi ke tadika, jenis yang macam nak perhatian. Jadi waktu tu cikgu suruh beli, bawa masing-masing ubat gigi dengan berus gigi lah. Jadi bila dah sampai ni, cikgu katakan duduk depan meja, sanggup ni pergi ke meja cikgu, tak bercakap apa-apa, ketuk. Nak beritahu saya ada berus gigi ni, tolong acknowledge saya ada berus gigi. Itu umur 5 tahun. Lepas tu masuk pertandingan walaupun tak pandai. Apa sahaja pertandingan yang dianjurkan di sekolah mesti nak masuk pertandingan. Asalkan terlibat. Jadi adalah satu pertandingan tu 5 pertandingan walaupun tak gerti pun. Antaranya lontar peluru, agak-agak lah macam mana nak lontar. Takut saya yang terlontar kat sana masuk. Lempar cakra, lumba lari 100 meter, 400 meter. Yang mana satu menang tu? Memang semua kalah. Kalau sukan memang kalah. Tapi masuk pertandingan lain pula, pertandingan yang mencipta sajak, syair, yang ni menang lah. Bercakap semua macam tu. Alhamdulillah kan? semua ada nombor lah. Yalah. Alhamdulillah. Termasuklah dengan cipta lagu waktu tu. Umur berapa tu cipta lagu lah. Daripada kecil dah cipta lagu. Cipta lagu yang tak siap sampai sekarang. Tajuk dia adalah Jangan Angan-Angan. Ya Allah. Sampai dan lirik dia, jawapan dia. Nasib baiklah Allah hadir ke adik. Dia menghasilkan banyak lagu, menghabiskan banyak lagu-lagu saya. Jadi darjah 1 tu Mama dengan Abah beritahu lah, bila masuk je kelas kena perkenalkan setiap daripada pelajar-pelajar ataupun anak murid ni, perkenalkan nama. Jadi kita pun berdiri. Mesti kamera sampai sini je kan. Okey, saya pun berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heliza Helmi dan awak semua boleh panggil saya Ija. Sekian, terima kasih. Lepas tu cikgu kata, okey, kamu terus jadi ketua darjah. Masuk hari pertama ketua darjah sebab suara bercakap yang kuat. Sebab berani. Tak tahulah waktu tu berani yang kerana Abah cakap tak makan saman juga. Dia punya keberanian dia melanggar je semua. Nanti kau boleh share lah Kak Jah langgar sampai ke Palestin tu. Ya, berhadapan dengan tentera kat sana tu kan. Dia ada story dia. Jadi
jadi ketua darjah selama seminggu je. Lepas tu turun pangkat jadi penolong sebab ketua kena lelaki lah. Waktu tu Masya Allah. Jadi tak tahulah dia daripada apa, mungkin daripada yang lahir tu lah, yang memang suka bercakap sesuatu macam ni dan memang suka kekal, suka challenge, suka benda-benda yang macam mungkin tak kerti nak duduk diam. Sebab contoh waktu tu pergi ke kedai makan, jadi orang kata, adik dia nak makan apa? Sekejap, begini ceritanya, berdiri atas kursi. Mula-mula ceritanya macam ni. Saya keluar daripada rumah tu, keluar daripada pintu, kemudian saya naik atas kereta. Dan kemudian atas kereta saya sampai ke restoran ini. Jadi saya nak air sirap. Dia macam cerita tak ni, tapi dia cerita panjang, tapi saya nak air sirap. Jadi sampai orang cakap bila besar. Betul. Lepas tu dia orang katakan bila besar nanti jadi lawyer ni. Tapi betul lah, jadi lawyer buruk lah sampai sekarang. Masya Allah. Itulah cerita. Jadi memory ataupun waktu Ija membesar ni boleh dikatakan very, orang kata mudah lah juga daripada segi, sebab kalau melihat ibu bapa Ija very supportive kan, sentiasa berada bersama sampai sekarang. Alhamdulillah. So very good childhood in that sense, and parents very supportive. Sebab mama abah lah. Mama abah ni dia menyokong apa saja. Sokong, dan kita kadang-kadang macam kalau mereka adalah kawan kita yang betul-betul kita boleh percayai, curahkan semua benda. Dan mereka adalah pengkritik juga nombor satu kalau kita tak bagus. Faham? Abah memang tak ada kasih can, dia akan cakap memang supaya kita ni tahu benda betul, sebab tak nak ambil hati semata-mata. Dan mama pula adalah orang ada khidmat. Khidmat dia yang sangat menyebabkan sebenarnya contoh-contoh mereka yang mungkin menyebabkan Allah tolak kita pergi misi kemanusiaan ke apa, sebab mereka yang buat dulu untuk manusia, untuk haiwan, untuk kawan-kawan. Itu memang Masya Allah. Dan abah walaupun bermula daripada pangkat yang zero kan, semua macam tu, tapi abah pun jadi berani juga walaupun berdepan dengan bos. Jadi walau macam mana buat ceramah juga. Zaman dulu pun polis buat ceramah. Masya Allah. Jadi kalau kita tanya soalan ke abah sekarang ni, abah akan jawab 2 jam juga. Jadi kita akan dapat bila abah nak berhenti. Kita tahulah diikut siapa. Macam tu lah. Masya Allah. Terima kasih Ija. Ika, bila kita dengar perkongsian Ija tadi, adakah sama sebenarnya pengalaman Ika? Ke berbeza? Sebab lain generasi. Ya, betul. Lain generasi. Macam Kak Aja ni kan rasa tak tahulah, mungkin orang kata sindrom anak kedua tu betul kot. Sebab dia naturally lahir tu memang itulah dia. Karakter beristiqamah lah. Istiqamah, betul. Konsisten. Macam Ika rasa Kak Aja pun boleh nampak kot. Ika memang tenang. Lahir tenang. Tak buka mata dan sentiasa tidur sampai umur berapa. Sekarang ni baru dia dah bangun daripada tidur. Alhamdulillah dah bangun. Itulah tak tahulah kot daripada lahir. Tapi kan ada fasa-fasa juga macam tenang. Lepas tu baru nak explore untuk macam nak ke hadapan, tapi macam rasa segan sikit. So Ika punya pembesaran ni sebab bila umur darjah 4 Kak Aja dah masuk AF tau. So benda tu adalah a culture shock untuk kami sekeluarga. Sebab yelah macam kita baru tahu macam rupanya macam ni bila family kita jadi artis, orang meraihkan, orang rasa seronok. Sampai kita pernah pergi MRT, LRT. Naik train tu. Waktu tu yelah, kita orang daripada Tawau Sabah duduk KL, so naiklah train. Bila naik train tu sampai diorang buat announcement bersama dengan kita, Heliza AF5. Ya kan, ada announcer. Kita sudah sampai ke contoh Mid Valley. Nama kita disebut. Terkejut lah sebab kita Masya Allah. kita tak tahu diorang acknowledge Masya memberi Allah. penghargaan lah. Masya Allah, memang terkejut penghargaan. Tapi waktu tu lah. So masa tu Ika sendiri rasa macam mana? Rasa tu apa? Bangga ke, malu ke, segan ke, macam mana? Dia mula-mula kita rasa dia mix. Sebab macam of course certain part tu kita rasa bangga lah sebab tengok kejayaan kakak kita. Tapi dalam masa yang sama tu kita cuba nak adapt. Sebab orang akan sentiasa memandang Heliza dengan family dia, orang akan tengok. So privacy tu invaded lah juga. Sebab kita kecil lagi. So macam sikit-sikit macam orang akan masuk. Tapi kita okay je, cuma macam tengah memproses. Kita tapi nak ada. Ika tak beritahu kawan-kawan yang Ika adik Heliza. Diorang adik-adik ni semua dia tak nak mention. Sebab rasa macam ada pressure bila orang tahu macam contoh. Sebab kita bila Heliza Helmi, orang akan nampak Heliza cantik ini semua. Tapi kita ni mungkin tak adalah sesempurna macam kakak kita sebab kita baru lagi kan. So tu yang cuba nak merahsiakan supaya orang kawan kita tu sebab diri kita bukan sebabkan kakak kita adalah selebriti. So itu antara cabaran dia lah. Maknanya untuk kita nak you want to be your own person kan. Macam tu lah. Tapi bukanlah untuk nak kata tak suka ada kakak. Bukan nak kata tak suka yang kakak ada di situ. Tapi you also want to have your own identity lah. Betul? In that sense. Betul Ika? Okay. Jadi apa yang memorable untuk Ika sendiri sewaktu membesar?
Memorable. Kan rasa benda ni menjadi asbab untuk ikan sekarang kot. Sebab waktu tu dekat Tawau Sabah, Kak Jah dapat program menyanyi lah seorang waktu tu. Lepas tu tiba-tiba Kak Jah cakap macam Kak Jah rasa nak bawa ikan sekali lah menyanyi atas pentas. So waktu tu ikan, so dia berbakat kan? Masya Allah. Yelah, dengan dia nyanyi umur berapa? Form 1. Oh, kecil lagi. Kecil lagi. Tapi memang waktu tu jenis yang macam insecure. Memang tak nak orang tahu. Macam even kalau kawan mama abah pun lambat tahu yang kau suka menyanyi. Waktu tu Kak Jah tahu sebab Kak Jah call. Tiba-tiba dengar boleh menyanyi ke? Sebab belajar UMS. Sebab kita memang sibuk. Jadi kehidupan belajar lagi, bekerja. Sabah dengan Semenanjung ni kita tak selalu balik kan. Tak selalu balik. Jadi bila call, sebab jenis memang akan communicate call. Ika boleh menyanyi sekarang. Ni memang berbakat. Terus waktu ting keluar dah. So semua aspek daripada Kak Jah. Kalau tak semua, kalau boleh segala tu nak merahsiakan apa talent-talent tu. Macam rasa segan. Tak tahu kenapa. Daripada kecil. Tu kena tak tahulah daripada asbab mana pula lahir. Mungkin ketenangan daripada lahir. Ya, betul. So rasa tenang tak nak bagi tahu. So sampai setahap tu. Waktu tu form 1. So bila dapat tu memang tak nak lah. Tak nak. Tapi Kak Jah, yelah kita akur pada permintaan kakak. Kita pun pergi. Tapi bila duduk atas pentas tu baru faham macam ni rupanya perasaan bila orang berada atas pentas. Sebab waktu tu kita rasa macam tiba-tiba rasa senyap, tiba-tiba nampak lampu je tak nampak orang depan. Dan bila nyanyi tu waktu tu lagu Yuna kan tengah famous. Dan sebenarnya tiba-tiba pula pecah suara. Bila pecah suara tu kita dengar lah orang gelak. Waktu tu macam malunya, ya Allah. Rasa nak turun petang dah macam tak nak. Orang tak gelak. Aduh, biasalah. Mungkin gelak comel kot. Mungkin kot. Tapi waktu tu kita rasa macam segal, macam insecure lah. Tapi bila fikir balik macam macam nak cuba lagi. Rasa macam ambil tu sebagai cabaran. Macam okay, kita cuba lagi kot. Dan Kak Jah pun menyokong. So start dari situ Kak Jah. Sampai satu tahap tu pernah Kak Jah challenge Ika untuk buat talk kepada pelajar SPM. Waktu tu Ika form 4. Macam mana nak bagi talk kepada orang yang ambil SPM? Ika pun bagi a few dalam 10 minutes macam tu. Buat training lah. Dia kena sikit stage by stage. Tapi dia ni Masya Allah, boleh pula menyorok belakang langsung. Tak nak keluar. Hazan ni saya tak keluar ni. Pergi belakang Bergaduh lu. Ya. Menangis macam tu. Sampai menangis lah nak keluar pentas. Sebab kita tahu dia ada talent. Kita Yalah, tahu dia faham. boleh. Tapi rasa sayang kan. Tapi macam bersyukur lah waktu belum tu. keluar. Waktu tu macam bersyukur. Terima kasih Kak Jah sebab memahami adik macam. Tapi kita malu tak segan. So itu yang kata untuk sampai ke tahap ni sebenarnya kalau Kak Jah tak bersabar rasanya mungkin Ika akan tetap bermalu. Malu di belakang langsir. Risau pula salah sebut. Tak apa boleh edit. Okay. Lepas Ika dah keluar tu, maksud dia dah berani mungkin. Dia macam mana perasaan sewaktu tu? Dia liberating ke ataupun lega ke? Dia macam mana? Ke masih tengah proses? Masih lagi kot Ika rasa. Sebab macam tujuan utama Ika ikut ni pun sebab macam sokongan Kak Jah, Mama Abah, especially Mama Abah lah. Sebab Mama Abah suka tengok kita orang bergandengan bersama. So itu menjadi asbab. Tapi sampai sekarang pun Ika masih proses untuk nak menerima. Sebab Ika rasa maybe very introverted kot. Sebab tu macam ke self-confidence Ika rasa rendah. tu pun satu mungkin lah. Sebab itu pun ada kisah jugalah. Tak tahu sesuai ke cerita ke tak. Macam waktu kecil tu, yelah bila kita kecil, perbezaan dari segi sudut raut wajah, keserian tu berbeza. So Ika banyak kali encountered yang macam kadang-kadang Alhamdulillah family kita orang okey, tapi masyarakat luar yang membezakan. So itu yang mungkin Ika rasa memberi keyakinan tu kurang. Okay, Ika mungkin nak sambung sikit tadi. So kurang keyakinan diri tu, apa yang Ika lakukan sekarang yang mungkin nak meningkatkan keyakinan diri tu? Ataupun Ika just trust the process ke macam mana? Ika suka, yes, point tu Ika rasa trust the process kot. Sebab asalnya Ika sendiri pun macam bila kita berada dalam situasi yang macam sana, Alhamdulillah bila kita berhadapan dengan masyarakat banyak yang meraihkan, tapi kadang-kadang akan ada satu situasi yang kita rasa macam tidak diperlukan mungkin. Tapi diorang tak ada niat, kita sendiri yang bernegatif rasa macam tu. Sebenarnya bukan salah diorang pun. So benda tu dah termakan sendiri. Kita dah menjadikan itu satu belief system. Macam betul aku tak berbakat. Sebab tu Abah Kak Jah rasa dah berbuih dah mula. Ika boleh, Ika kuat, tapi kita tak tahulah, mungkin tak yakin dan dah termakan dengan circle juga circle tu. Ya, circle mungkin tu. Pengalaman yang Ika lalui itu dia build up, kita panggil mungkin. Sebab Ika nampak macam dia banyak self doubt selalu.
Macam your talent is here tapi you are here. Bila kita nak mengimbangi ni, Ika sebenarnya. So tapi recent ni lah, tak tahu lah, mungkin sebab balik daripada haji tu, satu persatu Allah menyusun yang daripada Ika tak plan pun macam mana untuk nak build self confidence tu balik, tapi Allah susun sikit demi sikit. Macam berlakon tu rasa banyak memberi impak yang besar dalam untuk nak Ika bina self esteem. Sebab bila kita berlakon, kita kena build chemistry, dia ada banyak effort. So start dari situ rasa macam orang comfortable juga dengan kita untuk bekerja. So rasa itu macam keluar daripada comfort zone juga, kan. Itu sangat membantu lah. Rasa bila berlakon ni memang memberi impak yang besar juga untuk kau punya betul orang kata keyakinan diri. Betul. And I think even Ika dalam program Assalamualaikum pun mungkin itu juga akan sebenarnya memberikan keyakinan, membantulah sebenarnya. Betul. Sebab you are anchoring that, and that is a big, itu TVR Hijrah kot, channel besar. Alhamdulillah. Betul-betul. And you know you must deliver. Tapi ramai orang cakap dia ni, kalau macam kita sembang off camera, nampaklah dia macam pemalu, macam betul. Bakat ada ke tidak. Tapi bila dia berada dekat pentas, dia punya bakat boom, semua macam wow, boleh bercakap, boleh menyanyi, suara sedap, confident. Masya Allah. Kakak dia pula mungkin bila off camera bila atas pentas, Kak Jan nervous ni, dia yang calmkan kita. Kak Jan rasa nak pentas ni, Kak Jan ni, kakak dia yang macam anxiety terlebih, takut sangat nervous. Suara. Kita jadi exchange kat situ. Rasa itu satu benda orang tak tahu. Sebab orang expect macam Heliza mesti boleh ni. Tapi sebenarnya Kak Jan ni personality dia ni jenis yang not the best. Betul. Even yang macam untuk cakap 5 minit pun Kak Jan akan study, Kak Jan akan maknanya discuss dengan adik. Sebab kadang-kadang itu satu benda Kak bersyukur lah. Sebab bila kakak dan adik ni, biasanya mesti orang akan macam mengarah adik ini. Tapi Kak Jan ni jenis lebih kepada best friend. So that's why Kak Jan ni lebih suka meminta nasihat. Sedangkan kalau kakak macam selalu memberi nasihat. Tapi Kak Jan okey tak Kak Jan cakap macam ni. So Kak Jan sebenarnya sangat-sangat humble. Dan sebab tu Kak Jan kalau sebelum nak pergi pentas sampai ada yang nak termuntah. Sebab Kak Jan nak bagi yang the best. Bukan saja untuk kerja, untuk family, untuk keluarga. So memang itulah personality Kak Jan. Kan baru-baru ni kita jadi host Assalam, Ija jadi guest tau. Tiba-tiba jadi guest. Dia memang host Assalam. Tapi pada hari itu nak teman dia, terus jadi host. Lepas tu dapat macam mana Ika? Okey tak Kak Jan cakap macam ni? Okey tak macam ni? Mama gelak je. Dia relax je. Dia macam okey. Dia boleh buka mata, dia boleh cakap. Betul. Tapi yang ni boleh tak tidur. Padahal cakap berapa minit je. Dia angkat anchor. Macam, lepas tu itu pun dengar suara bergegar kan. Mula-mula macam nervous. Macam tu. Lain kali jangan kamera. Kalau tak ada kamera mungkin saya boleh cakap dengan elok sikit. Okay, coping mechanism lah. Kalau boleh kita nak sebab yelah Ija kan selalu jenis yang macam kita dah sebut banyak kali, ceria, bubbly, banyak bercakap dan sebagainya, tapi takkan tak ada cabaran. Macam mana Ija cope sebenarnya bila ada sesuatu yang berlaku yang mungkin di luar jangkaan ke contohnya? How do you handle, how do you manage that? Adakah teruskan bercakap, teruskan berkongsi? Masya Allah, Pak Anita dah bagi tahu jawapan. Itu jawapan dia. Itulah jawapannya. Untuk overcome, bercakap terus. Tapi dengan family, maknanya istisyarah, bermusyawarah, berdiskusi dengan memang tim yang sama. Mama, abah, adik. Mama, abah. Jadi diorang ni memang circle yang memang sentiasa bersama-sama. Jadi yelah, maknanya kita istisyarah. Sistem ni intact lah kira. Intact gila. Intact dan impact dan segala dengan diorang. Jadi maknanya bila diorang tahu, diorang akan doakan kita. Lepas tu, jenis macam kalau keluar je daripada bilik, diorang dah tahu Heliza Helmi keluar daripada bilik akan ada 10 cerita yang baru. Walaupun dia tak keluar pergi daripada rumah, tapi akan ada story. Jadi cabaran-cabaran yang berlaku tu, kalau macam terlalu berat ke apa ke kan, antara kita akan tanya kat guru-guru kita. Jadi guru-guru kita memang ada bagi tahulah, pertama jangan duduk sorang-sorang. Sebab betul. Itu memang akan tu cakap nasib baik macam ni tak suka duduk sorang, memang akan jadi jumpa orang. Jadi kita pun akan tak membawa sangat cerita itu. Lepas tu akan suka penuhkan majlis ilmu, majlis zikir. So bila pergi kat situ dia macam suka timba tau. Tenang timba ilmu. lah. Lepas tu suka bercakap, share balik. Share balik kat rumah begini tu. Lama-lama macam kita pun Allah kan akan bagi perkara itu bukan selama-lamanya. Kalau sedih tidak selama-lamanya. Jadi lama-lama macam dah lupa. Jadi sebab itu bila soalan cabaran ke sedih ke dah lupa. Sebab dia tak ingat dah. Jadi macam auto delete. Tapi bila ni kau pernah tanya kat Kak Jan macam, of course kita sebagai adik-beradik mesti kita ada nampak kakak kita melalui cabaran yang sangat dahsyat. Dan Ika sendiri pernah tanya kat Kak Jan, macam mana Kak Jan boleh macam dia orang yang ingat Kak Jan je kan. Dia orang ingat kesedihan Kak Jan. Kak Jan tak ingat. Dan Kak Jan cepat move on daripada, sebab setengah orang bila diuji tu dia akan susah nak move on. Tapi Kak Jan macam okay. So macam
tak tahulah itu pun apa Kak Jah. Sampai sekarang tak tahu. Tapi apa kalau jawapannya. sakit betul. Tapi waktu tu lepas tu dah tak ingat. Maksud sekarang macam dah tak ingat. Biasanya ni adalah buku Heliza Helmi lah. Family kalau nak cerita, diorang yang boleh cerita lebih. Sebab Heliza Helmi dah banyak lupa dah. Maknanya konsep forgive and forget tu memang betul lah. Memang. Forget betul lah. Yes. Forgetful. Ya, mudah-mudahan yang baik-baik je. Amin. Mungkin untuk insyaAllah Amin, untuk Ika sendiri, sebab kita nak cakap sikit pasal tujuan makna kehidupan kan, and you guys as activists dah pernah pergi melihat, orang kata tempat-tempat situasi-situasi yang banyak orang tak pernah pergi, tak pernah melihat contohnya secara direct. Jadi bila kita bercakap tentang tujuan makna kehidupan, what does it mean for the both of you? Mungkin Ika dulu. Makna ataupun makna dalam kehidupan tu apa buat Ika sendiri? Masya Allah, makna kehidupan ni tak tahulah, the first thing yang keluar daripada fikiran Ika adalah apa saja kebaikan yang mudah-mudahan bila kita pergi meninggal dunia tu orang ingat kebaikan dan mendoakan kita. Sebab Ika selalu konsepkan macam ni tau. Ika fikir macam okay, nak masuk syurga ni tak semestinya dengan amalan kita. Sebab kadang-kadang mungkin kita tak tahulah, mungkin bacaan Al-Quran kita tak sempurna ke, solat kita, wuduk kita tak sempurna ke. So Ika fikir macam mana nak happykan orang supaya nanti bila kita dah pergi tu mereka akan ingat kebaikan-kebaikan kita, dan mudah-mudahan diorang pula yang meneruskan kebaikan tu. So itu yang Ika belajar daripada Kak Jah jugalah. Sebab bila pergi misi kemanusiaan ni kan, itu orang kata kenapa nak pergi misi kemanusiaan negara bergolak, tapi Ika rasa itu tempat healing. Sebab Ika rasa bila pergi misi kemanusiaan ni kita akan berjumpa banyak orang yang susah, ujian dia lagi dahsyat, tapi betul, mereka bersyukur paling tinggi. Mereka yang tenang, mereka be calm. Diorang yang paling tenang. Sebab to the point yang macam kadang-kadang bila kita kerja dalam industri seni ni kan, tak semua masyarakat akan menerima kita. Tapi bila buat misi kemanusiaan, diorang tak kenal kita tapi kita rasa macam keluarga. Dia cium kita gini semua. Sesuatu yang rasa tempat healing tu misi. Sebab akhirnya mereka ini mendidik kita untuk sayang semua orang tanpa syarat. Itu yang kita belajar. Diorang bersyukur paling tinggi. Sampai ada satu situasi tu, waktu tu pergi first misi Ika dekat Yaman. Memang bila sampai je, bayangkan dia punya rumah tu berbumbungkan pelapah tamar. Lepas tu katil tilam diorang tu adalah debu tanah. Bayangkan perkampungan tu ada beratus keluarga mungkin, tapi hanya share satu toilet. Kita ni duduk kat Malaysia ni, benda tu menjadi contoh haji lah kan. Bila betul, haji kan benda tu jadi constant. Betul. Itu yang kita fikir daripada sebelum pergi haji, dah fikir lama dah. Toilet, tempat tidur, betul, apa semua. Tapi bila sampai kat sana, diorang macam meraihkan. Dan waktu tu diorang ada seorang ibu ni, dia pakai kelawar tau. Kelawar tu macam baju kelawar tu macam ada pakai kelawar. Baju kelawar. Confuse lah. Itulah hewan mana pula dia. Dia pakai baju kelawar. Macam adalah kesan koyak-koyak sikit. Lepas tu kami baru tahu, rupanya itu je lah baju kelawar paling cantik yang dia ada. Tapi dia cuba nak pakai, nak menunjukkan macam I'm okay. Lepas tu dia pun bagi air kosong. Kalau nak ikutkan air kosong kat sana tu terhad, tapi diorang bagi juga orang tetamu. Dia macam tak apa kalau aku tak dapat minum air bersih pun tak apa, yang penting tetamu aku dapat. So tu yang macam apa yang Nabi ajar tu. Sebab tu Nabi kata jangan tengok yang atas, tengok pada yang bawah. Sebab itu yang akhirnya akan buat kita tenang. Sebab cabaran sekarang ni Puan Anita, orang akan compare kehidupan kita. Tambah pula dengan media sosial kan, macam kenapa aku tak cantik, kenapa aku tak ini. Tapi bila pergi misi kemanusiaan, buatkan kita rasa macam, you know what, yang penting apa yang Allah tengok kita. Betul. Masya Allah. Subhanallah. Dia dah rangkumkan semua. Dia dah itulah dia baru nak cakap. It's a summary of everything. Sifat bersyukur tu sebenarnya kan. Masya Allah. Alhamdulillah. Tapi itulah point Ika tadi Ija pasal pergi sana healing sebenarnya. Betul. Ija sendiri macam mana? Betul. Sebab pergi sana healing dan hilang stres. Hilang stres. Pergi sebab gini, ini cerita first 2012 pergi misi kemanusiaan yang tempat perang. Misi-misi yang sebelum ni okey lagi lah dekat Kamboja semua tu kan. So bila pergi kat sana, waktu tu baru sahaja selesai peperangan yang sangat dahsyat. So kita sampai-sampai je dah nampak peluru, bom, kereta meletupan dan sebagainya. Tetapi bila kita pergi kat sana, kita kan biasalah dekat kehidupan kita pasti ada cabaran. Tapi bila masuk kat sana, tiba-tiba rasa become sangat. Masya Allah. Jadi bila kita tengok surah Al-Isra ayat pertama, Allah sebut, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram minal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasami'ul basir. Maha suci Allah yang telah menggerakkan seorang hamba dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan keadaan sekelilingnya diberkati. Jadi bila diberkati tu, kita masuk tempat yang berkat. Bumi Syam ini terdiri daripada bumi Palestin, bumi Yaman,
Jordan dan juga Lubnan. Jadi tempat itu walaupun kena perang, kena serang dalam keadaan dizalimi, tapi Allah berikan ketenangan. Di situ kita belajar Masya Allah. Sebab ini yang sedang dihadapi oleh sahabat-sahabat kita dekat Gaza. Jadi Allah nak kata bukan rumah besar yang memberikan kamu ketenangan, keseronokan, kebahagiaan, harta benda, tapi sebenarnya tenang itu Allah bagi dekat hati. Jadi bila ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, dengan mengingati Allah hati kita akan jadi tenang. Bila kita pergi tempat orang yang memang ingat Allah, takkan Allah tak campakkan ketenangan. Jadi sebab itu kita pergi kemanusiaan ni memang susah guna peruntukan sendiri. Kita tinggal semua program-program tak mandi 10 hari kan. Betul, tak mandi 10 hari. Lepas tu minta maaf saya ada pergi satu pergi program subhanallah pula tu waktu tu masya-Allah. Tapi kita tenang waktu tu kan. Jadi daripada situ kita belajar satu persatu bahawasanya kita nak buat apa yang Nabi kata khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang bagi manfaat kepada orang lain. Jadi bila kita bagi manfaat pada orang lain, kenapa bila kita tolong orang kita rasa seronok? Kita tolong macam pakcik-pakcik semua ni nasi lemak berapa ringgit je, tapi lepas kita bagi seronok. Sebab betul lah bila Allah kata what goes bila kita tolong orang, Allah akan tolong kita lebih banyak lagi dunia akhirat. Jadi saham yang kita nak buat, tabung yang kita buat sekarang ni, walaupun kita masuk tabung sedekah, kita nampak depan mata tabung, tapi sebenarnya kita tengah mengisi tabung-tabung akhirat kita. Jadi Gaza, Syria, Yaman sebenarnya banyak mengajar untuk kita buat satu pemikiran begin with end in mind. Satu pemikiran iaitu pemikiran akhirat. Bila kita dah tahu jalan kita pemikiran akhirat, baru kita boleh pergi backward. Apa jalan nak pergi ke akhirat ni? Buat kebaikan. Segan pula saya tiba-tiba cakap macam ni. No, betul. Bagus ni. Muhasabah diri sebenarnya. Muhasabah dan muhasabah. Sebab tu karakter baru kalau tak. Masya Allah. Malaysia kenapa ada Sabah? Macam rasa kena tampas. Jadi Malaysia ni Masya Allah kita ada muhasabah dan muhas Sarawak, semua kita ada muhas Tanjung, Masya Allah. Betul. Alhamdulillah. Jadi sebab itu jangan ditegur. Allah betul lah. Jadi sebab itu sebenarnya the best part sebenarnya buat misi kemanusiaan ataupun tolong orang ni adalah jiwa kita. Sebenarnya yang kita nak adalah jiwa yang tenteram, jiwa yang seronok. Kita campak kat mana-mana kita okey je. Kenapa pakcik-pakcik nelayan macam seronok je? Kadang kita rasa kita dah ada macam-macam back-branded tapi hati tak tenang. Jadi yang kita nak adalah ketenangan hati. Dan sebab itu selain daripada tolong manusia, kita punya keluarga juga sekarang ni try lah untuk tolong haiwan pula. Help me Masya Allah, itulah mama dengan abah yang memang berapa banyak dah ada sekarang ni? Kita dah banyak bagi adopt juga. Tapi total dalam 12 ke 15 jugalah. Yang dia lebih kepada macam mana? Shelter, rescue shelter ke ataupun shelter, tapi lepas tu ke terumah dah. Shelter rumah. Maknanya dah duduk dalam rumah kita orang. Jadi dah banyak. Jadi kita ada 3 ekor kucing lagi yang memang masih dalam shelter. Perlukan rehome lah untuk orang jaga elok-elok. Sebab itu pergi ke Madinah tu, salah satunya adalah kita rescue kucing bernama Medina ni untuk kita ingat pula Rasulullah SAW tu bawa balik ke Malaysia. Bawa balik ke Malaysia. Bawa balik Malaysia. Cerita proses senang ke susah ni? Susah. Mesti Masya Allah susah. mencabar. Masya Allah. Kalau ada yang mungkin nak menghubungi Ija dengan Ika, kalau ada terjumpa kucing dan sebagainya, macam mana cara dia tu? Boleh hubungi nombor manager kami 016-4141-047. Kena ambil kucing tu dulu ke macam mana? Sebab berhubung kita nak tengok kemampuan orang tu juga. I see. Sebab kita nak yang boleh jaga betul-betul. Sebab kucing kita dah vaksin dah, semua tinggal ambil je. Jadi kita nak betul-betul sayang kucing tu, bukan ada niat-niat. Kita takut juga kan, kadang-kadang kucing dia ambil untuk tujuan lain, kita takut jugalah. So ada interview proses ke? Mungkinlah kita tanya, kita nak tengok tempat, rumah, kemampuan dia, semua itulah kan boleh. Okey, Alhamdulillah. Okey, terima kasih banyak-banyak Ija berkongsi tadi tu. Now, mungkin apa lessons, what are some lessons that you guys have learned throughout? Sebab tadi ialah kita dah banyak muhasabah diri, healing proses dan sebagainya, tapi mungkin pengajaran-pengajaran tu sedikit sebanyak apa mungkin pengajaran yang paling signifikan lah bagi mungkin Ika dulu? Masya Allah, banyak, terlalu banyak sebenarnya. Kak Jaya tak idea dulu. Bersyukurlah. Jadi bila Allah sebut dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bila kita bersyukur, Allah tambah nikmat kan. Dulu waktu mula-mula pergi misi, yalah kita mungkin public figure kan. Fikir nak matching tudung, baju, bawa juga bedak ni, eyeliner, mascara. Waktu tu
Sebab kita memang keluar daripada satu akademi, kan, Masya Allah. Lepas tu daripada situ kita macam, bila masa aku nak tempek bedak tu, kita nak pergi dengan bom, tudung dengan baju tak bom kita nak tempek. Tapi Kak rasa mungkin Kak Jah kena cerita sikit kot macam mana dilatih. Sebab Ika rasa cerita tu macam untuk melihat cara di training menjadi artis, dan sekarang yang Kak Jah very, Masya Allah, Ika rasa tu akan memberi inspirasi pada orang yang macam mana diorang latih Kak Jah, macam pakaian apa semua. Grooming sebelum masuk misi tu. Memanglah zaman-zaman yang kita keluar daripada reality TV, memang kita kena ada personality yang elok, diajar pakaian lah. Sampai tahap yang orang lain tak tahu lah. Macam saya waktu tu belilah pelbagai warna dan pensel colour lunar, semua colour kita nak beli dan kita pakai waktu tu sekali je. Sebab bila next program TV takkan nak pakai berulang kali kan, hatta di persembahan pentas waktu tu. Tapi bila pergi ke misi kemanusiaan, ambil masa juga beberapa misi, lepas tu lama-lama kita dah kalau ikutkan pakaian kita dah macam kita pergi haji baru-baru ni pun 2 helai saja, walaupun dah 40 hari 2 helai baju. Sebab benda tu boleh sebenarnya untuk dibawa sedikit, maknanya daripada yang semua. Lepas tu dulu kalau orang datang rumah, diorang kena tunggu dekat bawah dalam sejam sebab saya nak bersiap dulu, walaupun dalam rumah saja, walaupun depan pintu pagar. Tapi sekarang ni kadang-kadang tak sempat tengok cermin, diorang pula beritahu tu dekat muka tu ada apa, TM macam tu. TM tek mata betul PH. Lepas tu lagi satu, Kak Jah pernah cerita kat Ika lah, macam dulu dilatih macam kalau artis nak turun pergi petrol station nak beli jajan ke apa ke, tak dibenarkan, kena duduk dalam kereta biar manager yang pergi. Tapi sekarang ni tu yang rasa macam alhamdulillah, misi kemanusiaan ni sangat banyak memberi perubahan kepada kami lah. Mungkin Kak Jah sebab Ika tak pernah ada experience. Mesti Kak Jah macam akhirnya semua benda Kak Jah buat sendiri. Kak Jah macam turun padang. So maknanya sekarang pun ramai orang dah mula aware kalau selebriti ni tak semesti kena amalkan cara gaya hidup gitu. Sekarang betul. Itu lebih selesa lah sebenarnya kan? Sebenarnya inilah diri kita sebenarnya, yang memang seperti orang masyarakat biasa juga yang nak pergi stesen minyak apa benda semua isi minyak ke apa ke. Tiba-tiba kenapa minyak, mungkin nak isi minyak kejap lagi. Macam orang biasa juga. Cuma waktu tu Allah bagilah rasa orang yang experience, orang yang macam princess sikit lah, Masya Allah waktu tu kan. Kayangan ni bila kita duduk dalam lift, kayangan bila buka lift orang tu tak sempat dah tutup balik. Betul-betul Ika pernah tengok tu. Subhanallah. Okay, so Ika sendiri macam mana? Lesson. Memang betul lah, dia macam ke mana-mana je kita pergi tu memang bersyukur tu satu benda, dan dia jadi macam satu macam mana ketagih, yang macam apa yang hadis Nabi cakap tu, bila kita bersyukur Allah akan tambah nikmat. Memang betul. Ayat Al-Quran surah Ibrahim ayat ke-7, la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Bila kita bersyukur Allah akan tambah nikmat, dan bila kita bantu tu Allah bagi. So itu pengajaran yang sebenarnya Ika nak ajak untuk semua orang jugalah. Bila kita rasa down, jangan duduk sendiri. Sebab Ika nak share sikit kalau ada masa pasal kisah Isra' Mi'raj tu. Sebab Ika rasa kisah Isra' Mi'raj ni lah menjadi asbab besar sangat untuk ada kekuatan pada diri Ika juga. Sebab Ika pernah mengalami satu fasa sebelum ni Ika takut nak share, tapi sekarang Ika rasa macam tak apalah, mungkin orang mudah-mudahan dapat kekuatan daripada cerita sangat ni sebenarnya, dan terinspirasi sebenarnya, dan dapat jalan keluar insyaAllah. Amin insyaAllah. So macam Ika sendiri personally, Ika pernah di satu fasa mencari diri sendiri, masa depan akan jadi macam mana. So sampai setahap tu Ika meminta bantuan daripada pihak profesional lah, maknanya jumpa psikologis untuk nak menyelesaikan benda ni, dan start daripada usaha itu. Sebab orang fikir kita sebenarnya orang yang ada cabaran kesihatan mental ni sebab kurang iman ni. Betul. Tak semestinya, sebab Ika lagi berdoa, lagi rasa macam okey, sikit dapat jawapan tapi masih belum jelas. So bila kita usaha, mana ikhtiar mencari pandangan, daripada situ dah baru kan nampak begini kaedah dia. So sampailah setahap tu kita dengar kisah Isra' Mi'raj. So Nabi ni pun sebenarnya pernah diuji dahsyat sebab sebelum berlaku Isra' Mi'raj tu kehilangan support system dia, isteri dan juga biggest support system. Dan itu adalah tahun yang sampai Nabi kata declare ini adalah tahun yang paling sedih. Sangat-sangat. So Nabi pun manusia biasa juga, normal, pernah diuji. Tapi apa yang Allah nak bagi tahu kita, tips untuk nak keluar tu adalah jangan duduk sendiri. So itu benda yang memang susah bila kita down tu, kita rasa macam we want to be alone dan rasa segan nak jumpa orang. Padahal orang tak tahu pun apa masalah kita. Tapi kita rasa macam kita banyak negative thinking. Mungkin syaitan pun satu hal jugalah kan mengajak kita. So keluar tu Ika nak anjurkan juga untuk orang berkuda. Maknanya tak semestinya berkuda, sukan sunnah, apa-apa aktiviti, sebab yang berpeluh lah. Yang berpeluh. Tapi personally Ika rasa
berkuda memanah tu sangat banyak membantu. Sebab bila kita main kuda, dia akan mendidik kita ada jadi self confidence tau. Kita jadi leader. Sebab kuda ni dia ada macam-macam karakter. Betul. Kadang-kadang dia nak bully kita lah apalah. Tapi bila kita tahu teknik dia, kita macam berkeras juga. Bukan berkeras, maknanya untuk macam bagi kuda tu firm. So kesudahannya kita rasa macam aku boleh handle juga, in control juga. Yes. So keluar buat aktiviti, kita akan jumpa kawan yang baik-baik, Masya Allah. So dan asbab daripada misi kemanusiaan ni pun banyak membantu kita untuk banyak bersyukur. Memang point dia sebenarnya, pengajaran yang Ika belajar adalah bersyukur sebenarnya. Kalau daripada Ika dengan Ijaz ni, ialah Ika pun masih orang kata generasi muda kan, melihat situasi bukan saja negara kita tapi globally kan. Mungkin tahap ketahanan, daya tahan anak-anak muda hari ini, apa pandangan Ika dan pandangan Ija juga? Sebab kita melihat cabaran ni besar kan hari ini. There are so many problems, there are so many challenges in our world today, terutamanya di kalangan anak-anak muda. Jadi mungkin Ika dah lalui Ija sendiri kan, tapi sudah tentu perbezaannya adalah ibu bapa, keluarga yang sangat menyokong. Tapi ramai di luar sana anak-anak muda mungkin tak ada environment persekitaran yang menyokong. Jadi mungkin apa yang Ika boleh berikan kepada mereka yang sedang bergelut, Ija juga, sedikit mungkin kata-kata semangat, nak memberikan mereka kekuatan, nak memberitahu bahawa jalan keluar tu ada, this moment will pass kan. Mungkin Ika ke Ija, silakan. Alhamdulillah kan, kita bersyukur jemputan kita daripada Miasa. Jadi kepada anda yang tengah bergelut dan sebagainya, cari Miasa. Sebab memang betul, anda sendiri boleh lihat macam mana Puan Anita, dia boleh mendengar, boleh timbal balik, dan dia ada team sebenarnya. Betul. So kalau orang cari nak cari mana, kadang-kadang takut-takut kita cerita dekat kawan salah ke apa ke, dia jadi macam lagi worse, kita dapat pandangan kan, so, macam lagi teruk je kan, lagi negatif. Jadi memang cadangan ni betul. Bila kita kenal Puan Anita dah beberapa tahun, kadang kita orang sini pun suka share dan mendapatkan opinion. Saya saja kalau jumpa pun terus nak tanya soalan, memang suka macam tu, ataupun karakter Kak Ajal lah. Tapi yang best part adalah Puan Anita sentiasa akan memberi pandangan dia dan validatekan apa yang kita rasa. Kita rasa kita didengari. Jadi boleh search je dekat Miasa, insya-Allah kan. InsyaAllah boleh cari kat sini. Itu yang jujur Kak Ajal boleh cakap lah, yang Kak Ajal nampak sangat sahih dari sudut kita punya keperluan generasi anak muda ataupun anak tak apa-apa muda ke, tak kisahlah, boleh insya-Allah. Alhamdulillah. Tapi bila cakap pasal anak muda tu, kan nak share sikit lah apa yang kau pernah dengar, macam sebab recently pun ada berlakon juga dengan pelakon kanak-kanak kan. So rupanya bila sebut pasal support system tu memang penting. Sebab kita boleh nampak beza. Ada seorang kanak-kanak kecil ni memang mak dia selalu ikut, selalu support, dan memang Alhamdulillah terjaga. Sampaikan rasa bersyukur sebab dia sendiri yang kenalan yang anak kecil ni nak solat jemaah sekali, walaupun dia belumlah sempurna dari segi sudut menutup aurat, tapi maknanya bila mak ada, dia sendiri rasa mencari-cari kebaikan. Dan yang terkejutnya juga nak mengaji lah, dan bila dia mengaji sedap. Mak dia cerita lah, dia sendiri yang nak belajar. So bila ada support system daripada ahli keluarga ni, ini jadi satu bonus point lah. Tapi kita tak boleh nak expect, kita tak boleh nak expect untuk keadaan sekarang. Sebab mungkin Ika rasa cabaran anak-anak sekarang ni adalah disebabkan mungkin tak dapat masa spend time dengan mak ayah. Sebab mak ayah sibuk cari kerja kan, which is kita faham sebab kondisi kewangan ekonomi sekarang pun Masya Allah dahsyat. Tapi kena usaha jugalah, memang kena put effort. Sebab Ika rasa Ika takkan jadi macam ni kalau tidak ada acuan daripada mama abah, yang mama abah lah minta maaf dulu. Sedangkan anak kita banyak dosa, tapi mama abah selalu akan cakap minta maaf, terima kasih. So itu yang Ika rasa sangat bersyukur sebab acuan daripada mama abah, didikan mama abah. So Ika doakan juga kalau mereka yang mungkin ada cabaran dari segi sudut keluarga tu, insya-Allah mungkin kita yang kena jadi the first. Biasanya bila kita menjadi contoh tu, mungkin mak ayah pun akan rasa macam betul lah anak aku ni masya-Allah kan, memberi inspirasi. Sebab kita tak boleh nak expect, sebab kita selalu ada mentality yang macam kita kena tunggu. Tunggu. Tapi why not kita yang ubah dulu, akhirnya orang akan ikut kita. Suka point Ika pasal quality time tu. I think ini sebenarnya the gap kan sebenarnya, Ija, quality time. Sebab yalah macam Ika katakan tadi, Ija, yang yalah ibu bapa sekarang banyak yang kena bekerja, ekonomi sebegini kan, jadi tak banyak waktu. Tapi bagi saya sendiri, selalu bila kita kata tak banyak waktu tu, yang penting tu bila kita ada waktu, luangkan waktu tersebut. It must be of quality, walaupun dia 20 minit. Kalau 20 minit kita boleh memberikan 100% fokus kepada anak, itu sebenarnya mencukupi. Bukannya kita ada 10 jam pun, tapi 10 jam buat benda lain. Anak hanya di rumah dan buat benda lain, walaupun kita di dalam rumah yang sama. So this is a very important point yang I hope semua, yalah ibu bapa dekat luar sana, I know we all want to do the best, tapi mungkin kadang-kadang kita terlepas pandang
perkara-perkara ni, dan perlu nasihat-nasihat sebegini perlu diambil, and the action must happen sebenarnya. Ija, mungkin last from you. Tadi kita dah banyak dengar pasal sifat bersyukur. Kita belajar this is one of the greatest lessons kan Ika, bahawa kita perlu menjadi lebih bersyukur. Tapi action dia tu apa sebenarnya Ija? Okay, kita cakap kita lebih bersyukur, tapi lebih bersyukur tu macam mana? What does that look like? Dia sesimpel macam ni lah. Dulu Alhamdulillah Allah rezekikan belajar banyak juga dengan Profesor Muhaya. Di antara orang yang memang sangat positif. Ya Allah, ya Tuhanku. Jadi bila kita duduk dengan dia, kita memang rasa become juga. Macam mana kita jumpa dengan Puan Anita, memang Allah anugerahkan begitu sebab dia orang yang sangat positif. Jadi dia sampai tahap yang macam kita pun bersyukur, ya Allah, syukur Alhamdulillah aku ada mata lagi boleh tengok. Betul, tengok keluarga, boleh tengok semua kan. Jadi kita guna mata ni untuk apa pula? Kita campur pula dengan para guru kita kan. Buka mata kita tengok, mulut kita gunakan untuk apa, tangan kita. So kesyukuran yang kita buat ni mudah-mudahan bila kita bersyukur nikmat yang Allah bagi, tapi kalau one day tiba-tiba tak ada, kita akan merasa apa? Ralat tak dengan mesej-mesej kita ke apa yang kita tulis. Jadi kita nak buat terbaik dan rasakan itu adalah hari terakhir kita setiap hari. Jadi bila kita buat posting ke, kita nak bercakap, nak bagi komen pada orang, kita fikir kalau itu kita punya komen terakhir. So agaknya apa yang kita nak bawa berjumpa dengan Allah. Sebab kita nak jumpa dengan Allah ni dalam keadaan wahaji wajiwan tenang. Pergilah menghadap Tuhanmu dalam keadaan engkau redha dan diredai. Jadi keadaan kat sini kita dah nampak dah 2 tahun Gaza diserang dengan sangat dahsyat. Dan mereka pula memang merindui untuk berjumpa dengan Tuhan yang menciptakannya sampai memakan name-tag syahid. Betul. Kita pula memang takut sangat sebab kita tahu tidak bersedia. Betul. Jadi perkara-perkara yang kesyukuran itu kita tengok apa sahaja yang kita boleh buat kebaikan. Sampai tahap semalam kita belajar kitab Syama'il Muhammadiyah tentang akhlak Rasulullah. Dia akhlak yang baik ni sampai tahap yang macam kan dia tak payah fikir. Contoh kan kalau dia nak bagi sedekah kan kita macam sedekah kalau aku bagi banyak ni kita still berfikir. Tapi kalau akhlak yang tahap baik tu bagi yang macam sampai dia tak payah fikir, kebaikan dia buat tu macam dah jadi normal. Macam kan? Mama lah, kita mama memang tak suka dipuji, tapi itulah dia buat paling baik. Mama, ya Allah, mama buat macam mana mama, dia tak pernah rasa perlu benda tu sebab dia suka. Itu memang dah tahap yang memang dah jadi auto membuat kebaikan. Itu yang cara yang Rasulullah buat. Jadi antara yang buat untuk diri kita untuk jadi lebih bersyukur dan sebagainya kan memang kena belajar tentang pasal Rasulullah SAW. Kitab Syama'il Muhammadiyah tu memang best, especially bab akhlak dia kan. Jadi kita rasa kita nak cara Nabi ni macam acknowledge. Kalau sampai tahap ada sahabat Nabi ni bercakap dengan Nabi senyum kat dia sampai ditanya, ya Rasulullah, adakah aku lebih baik daripada Sayyidina Abu Bakar ke? Sebab cara Rasulullah tengok tu sampai macam aku lebih baik ke? Lepas tu Rasulullah jawab, tak, Sayyidina Abu Bakar lebih baik. Oh, jadi aku lebih baik daripada Sayyidina Uthman ke? Sebab Rasulullah menghargai seseorang sampai tahap begitu. Jadi bila kita belajar, InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat apply dalam kehidupan kita, dan itu adalah salah satu contoh untuk kita kata nak dapat syafaat Nabi kan. Ini adalah cara-caranya mudah-mudahan insyaAllah. Terima kasih. Jaika pula macam mana? Untuk nak jadi bersyukur ni, ini apa yang Ika praktis sendirilah. Macam words of affirmation tu sangat membantu. So macam setiap pagi dan sebelum tidur, Ika akan dengar macam I'm positive, I would like to contribute, macam benda-benda macam tu lah. Dan sebenarnya kalau ikutkan solat kita tu, doa iftitah tu adalah words of affirmation. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Mengingatkan kita bahawasanya hidup dan mati kita ni sebenarnya semata-mata kerana Allah. So akhirnya apa saja ujian berlaku, syukur alhamdulillah. Sampai ke satu tahap Sayyidina Ali tak silap, dia ni antara kita tahu kisah yang selalu diuji. To the point yang ada sehari tu tak diuji, dia rasa pelik. Dia menangis teruk, dia kata Allah dah tak ingat aku ke, Allah dah tak sayang aku ke. So sebenarnya bersyukur ni bukan sahaja bersyukur dengan apa yang kita ada, tapi bila diuji pun itu kena berasa bersyukur. Maknanya I'm the special one. Maknanya Allah ingat kita, Allah nak angkat darjat. Cuma proses tu of course bukan senang. Sebab tu macam Kak dia cakap, kena pergi majlis ilmu. Sebab at the end of the day, ilmu-ilmu macam ni, contoh daripada counselor, psikologi dan ilmu daripada guru-guru kita ni yang menjadi kekuatan kita. Sebab kalau kita nak berubah menggunakan mindset kita sendiri, memang tak mampu sebenarnya. So kena ada panduan-panduan daripada profesional. Yelah, contohlah kalau kita nak dapat mesin basuh kan, mesti kita tengok manual macam nak basuh. Tapi kalau kita ikut minda kita sendiri, nanti kita buat benda lain pula kan? Kita cabut pelak pula. Kenapa tak hidup lah? Rupanya minda kita. Masya Allah. Yalah, reminders benefits the believers kan. Masya Allah. Alhamdulillah. Okay, last one kita dah kena wrap up dah guys. Terima kasih banyak-banyak Heliza Helmi, Hazwani Helmi. Mungkin pesanan, message khas kepada mereka yang menonton. Silakan.
Kamu tak patut, tak patut berhibur, tak ingat yang fardu. Solat lewat waktu, baca Quran pun tak mau. Jangan jadi macam tu, ini tak membantu. Jangan jadi macam hantu, jangan jadi macam hantu. Macam hantu, hehehe. Jadi macam mana caranya kita untuk berhibur sampai kita tak leka? Caranya mudah sahaja kawan, boleh berhibur jangan berlebihan. Cara dia macam mana? Solat tepat waktu, baca Quran selalu. Kalau tak tahu sesuatu, tanyalah pada guru. Tuntut ilmu jangan segan silu, barulah lurus jalan kita tuju. Harap tips ini kan membantu. Masya Allah. Dah tahu dah mesti akan berakhir dengan nyanyian dan panduan. Itu yang penting. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Ija, terima kasih banyak-banyak Ika. Terima kasih kembali for being with us di atas segala perkongsian, perbincangan. We wish you all the best. Kita doakan yang terbaik. Misi kemanusiaan seterusnya bila tu? Itulah, kita baru dapat message pagi semalam. So tengah menunggu mandat lah. Dia ada dah boleh masuk dah. Alhamdulillah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Jadi kita doa sama-sama. Doakan buat kami juga. InsyaAllah. Dan sudah tentu semua para pejuang, mereka yang bergelut di luar sana, ahli keluarga ya. Semoga Allah permudahkan dan juga orang kata berikan ketenangan. Be calm. Betul. Itu dah dia. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan yang bersama dengan kami, bersama dengan Heliza, saya Helmi dan juga Hazwani Helmi. Jangan lupa saksikan kami di Real Conversations with Anita bersama berkolaborasi bersama Tenang is Good dan juga Miasa Malaysia. Saksikan. Take care everyone and take care of one another.